Adik saya masa tu diagnose lah dengan end stage kidney failure lah, dan saya menampilkan diri lah untuk menderma. Pada masa tu memang tidak ada sembarang rasa ragu-ragu sebab ni adik saya. Okay, nama saya Aminuddin Hilmi dan ni adik saya. 5-6 tahun yang lalu kita menjalankan satu prosedur iaitu kidney transplant, di mana adik saya masa tu diagnose lah dengan end stage kidney failure lah, dan saya menampilkan diri lah untuk menderma. Pada masa tu memang tidak ada sembarang rasa ragu-ragu sebab ni adik saya kan, jadi saya rasa sangat-sangat simpati lah kepada apa yang dia lalui pada masa tu. Malah kita sekeluarga berbincang macam mana kita boleh membantu adik saya, adakah kita nak meneruskan dengan jalan dialisis ataupun dengan water dialisis dan sebagainya. Jadi pada masa tu adik saya berumur 17 tahun, sedang persiapan untuk mengambil ujian O-level dia lah pada waktu tu. Apabila kita mendapat tahu daripada doktor, berita itu sangat mengejutkan lah bagi kita. Dia ni seseorang yang sangat muda kan, umur dia 17 tahun, dan tiba-tiba kita dapat tahu bahawa dia didiagnose dengan end stage kidney failure pada waktu tu. Jadi sebelum ni dia memang suka menjalankan hidup yang aktif. Dia suka exercise, pergi ke taman, berjalan-jalan. Dia adalah dengan kawan-kawan dia, kadang-kadang dia pergi berbasikal dekat East Coast Park dan sebagainya. Pada masa tu memang susah untuk jalan jauh atau untuk lari pasal cepat sesak nafas, dan juga ia menimbulkan soalan bahawa apa yang tengah berjadi lah dalam badan saya. Tetapi selepas didiagnoskan, saya dapat rasa lebih lega lah. Saya rasa amat bersyukur dan berbesar hati sebab dia dah kembali pulih ke kehidupan yang normal. Jadi dia mampu membuat perkara yang dia suka, dia boleh spend time dengan kita, menyambut hari raya bersama-sama. Selepas dia dah recover dan dia harus duduk di dalam hospital yang agak lama, ada satu peristiwa tu saya jumpa dia dan visit dia. Saya bawa gitar kegemaran dia, gitar ukulele, dan kita buat cover lah. Kita nyanyi dekat alam hospital, kita nyanyi Somewhere Over the Rainbow. Bagi saya, harapan saya bila kita masuk bulan Syawal ni adalah untuk saya dan adik saya dan juga sekeluarga untuk senantiasa menjaga kesihatan, mendapat meraihkan bukan hanya Hari Raya dan Ramadan tahun ni, tapi juga Hari Raya dan Ramadan tahun-tahun yang akan datang lah. Selepas 6 tahun yang sudah berlalu, it is nice to see lah, to imbas kembali where we came from and how far we have come lah. Not only as a person but as a family. Saya rasa pada Hari Raya nanti is a opportunity to macam reflect back lah of where we came from and also to be closer together as a family. Selamat Raya. Terima kasih atas pengorbanan abang sebab itulah Mak dapat menjalani hidup yang normal. Sama-sama Mat. Aku doakan kau lah terbaik dunia akhirat. Moga dapat capai apa kau punya dreams dan apa yang kau impikan, insyaAllah. Suasana Hari Raya walau di mana pun jua memberikan ketenangan dan menenteramkan jiwa.